Dalam sejarah, terdapat beberapa peristiwa di mana Ibnu Taimiyah menghadapi kekerasan fizikal dan penentangan hebat. Perlu ditegaskan bahawa dalam sejarah Islam, istilah pengkhianatan sering digunakan oleh penyokong beliau, manakala pihak lawan melihat tindakan mereka sebagai mempertahankan akidah. Berikut adalah butiran peristiwa dan individu yang terlibat mengikut catatan sejarah, terutamanya daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir dan Al-Uqud Duriyah oleh Ibnu Abdul Hadi. 1. Peristiwa dipukul oleh Ali Al-Bakri, Mes. Kejadian, pada tahun 711 H di Mesir, seorang ulama sufi bernama Ali Al-Bakri sangat marah dengan tulisan Ibnu Taimiyah yang mengkritik amalan istighathah. Tindakan, Ali Al-Bakri bersama sekumpulan pengikutnya menemui Ibnu Taimiyah di jalanan dan menyerang beliau secara fizikal. Ibnu Taimiyah dipukul dan dikasari. Tindak balas, pengikut Ibnu Taimiyah dari kawasan Al-Usaniyah ingin membalas dendam dan menyerang Mesir, namun Ibnu Taimiyah melarang mereka dengan berkata, "Jika hak ini milik aku telah maafkan mereka. Jika hak ini milik Allah, Allah akan menuntutnya." 2. Peristiwa dipukul oleh pemerintah, Izzuddin Aibak. Kejadian, pada tahun 693 H di Damsyik, Ibnu Taimiyah membela seorang Kristian bernama Asaf yang dituduh menghina Nabi. Beliau mahu hukuman dijalankan mengikut prosedur mahkamah, tetapi berlaku kekecohan orang awam yang melontar batu kepada Asaf. Tindakan, timbalan Sultan, Izzuddin Aibak Al-Hamawi, menjadi murka kerana kekecohan tersebut. Beliau memanggil Ibnu Taimiyah dan rakannya Zainuddin Al-Fariki, lalu memukul kedua-duanya dan memenjarakan mereka buat seketika. 3. Tokoh-tokoh utama yang menentang beliau. Mereka ini adalah ulama-ulama besar zaman tersebut yang menandatangani fatwa penangkapan beliau atau berdebat hebat dengannya. 1. Ibnu Makhluf. Beliau adalah penentang paling keras yang menyebabkan Ibnu Taimiyah dipenjarakan di Mesir selama beberapa tahun. Beliau mendakwa akidah Ibnu Taimiyah adalah sesat. 2. Ali Al-Bakri, ulama yang mengetuai serangan fizikal di jalanan terhadap Ibnu Taimiyah. 3. Nas Al-Manbiji, seorang tokoh sufi di Mesir yang mempunyai pengaruh besar terhadap Sultan Bibas Al-Jashnakir. Beliau menggunakan kuasanya untuk memastikan Ibnu Taimiyah disisihkan. 4. Taqiyuddin Al-Subki. Walaupun beliau seorang ulama besar yang sangat alim, beliau menulis banyak kitab untuk membantah fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah mengenai akidah dan ziarah kubur. 5. Ibnu Jama'ah, seorang hakim yang turut terlibat dalam majlis perbicaraan yang membawa kepada pemenjaraan Ibnu Taimiyah. Akhir hayat mereka. Secara sejarah, tidak ada catatan bahawa penentang-penentang ini mati dalam keadaan tragis atau bernasib malang secara dramatik. Ali Al-Bakri pernah diburu oleh kerajaan kerana mencetuskan fitnah, namun Ibnu Taimiyah sendiri yang memberi perlindungan apabila beliau dicari oleh pihak berkuasa. Ibnu Makhluf meninggal dunia dalam jawatannya sebagai kadi yang dihormati di Mesir. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara dalam keadaan tenang sambil membaca Al-Quran. Beliau dimaafkan oleh ramai orang selepas kematiannya, dan jenazahnya dihadiri oleh ratusan ribu orang, satu peristiwa yang jarang berlaku dalam sejarah Damsyik. Peristiwa ini sering digambarkan sebagai pertembungan antara ijtihad yang berbeza, di mana kedua-dua pihak merasakan mereka sedang mempertahankan kesucian agama Islam. Adakah anda ingin tahu mengenai kandungan perdebatan yang paling hangat antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Makhluf di Mahkamah Mesir? Perdebatan yang paling hangat antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Makhluf berlaku pada tahun 705 Hijrah. Ini adalah detik penting yang membawa kepada pemenjaraan beliau di Mesir. Berikut adalah intipati perdebatan tersebut. 1. Isu utama, Akidah Al-Wasitiyah. Perdebatan ini bermula apabila kitab tulisan Ibnu Taimiyah, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, sampai ke tangan para ulama di Kahirah. Ibnu Makhluf dan rakan-rakannya mendakwa bahawa dalam kitab tersebut, Ibnu Taimiyah menyamakan Allah dengan makhluk kerana menetapkan sifat-sifat seperti tangan, wajah, dan kedudukan Allah di atas arash secara zahir. Pihak Ibnu Makhluf berpegang bahawa sifat-sifat tersebut mesti ditakwil atau diserahkan maknanya kepada Allah tanpa menentukan bentuknya. 2.
Sesi Mahkamah yang tidak adil. Ibnu Taimiyah dipanggil ke istana di Mesir untuk membela diri. Namun, catatan sejarah menyebut bahawa sesi itu tidak berjalan seperti perdebatan ilmiah biasa. Ibnu Makhluf bertindak sebagai pendakwa sekaligus sebagai hakim. Apabila Ibnu Taimiyah baru sahaja memulakan mukadimah dengan memuji Allah, Ibnu Makhluf memotong percakapannya dan berkata, "Kami memanggil kamu bukan untuk berkhutbah, tetapi untuk menjawab tuduhan." Ibnu Taimiyah cuba mencabar autoriti Ibnu Makhluf dengan berkata, "Bagaimana kamu boleh menjadi hakim sedangkan kamu adalah seteru garis miring pendakwa aku dalam isu ini?" 3. Keengganan Ibnu Taimiyah mengalah. Kerana merasa majlis tersebut berat sebelah, Ibnu Taimiyah memilih untuk berdiam diri dan tidak mahu menjawab soalan-soalan susulan sebagai tanda protes terhadap prosedur mahkamah yang dianggapnya tidak sah. Akibatnya, Ibnu Makhluf menjatuhkan hukuman bahawa Ibnu Taimiyah bersalah kerana menyebarkan akidah yang mengelirukan. Beliau dihantar ke penjara Jub di Kahirah bersama saudara-saudaranya. 4. Kesannya dalam sejarah. Perdebatan ini bukan sahaja mengenai teori agama, tetapi juga melibatkan politik kuasa. Ulama-ulama di istana berasa pengaruh Ibnu Taimiyah terhadap rakyat dan tentera terlalu besar dan boleh mengancam kestabilan kerajaan. Satu fakta menarik. Walaupun Ibnu Makhluf yang menyebabkan beliau dipenjarakan, apabila keadaan politik berubah dan Sultan memberikan kuasa kepada Ibnu Taimiyah untuk membalas dendam terhadap musuh-musuhnya, Ibnu Taimiyah memaafkan Ibnu Makhluf. Beliau berkata kepada Sultan, "Jika kamu membunuh mereka, kamu tidak akan menemui ulama sehebat mereka lagi. Aku telah menghalalkan hak aku terhadap mereka." Sikap ini membuatkan Ibnu Makhluf kemudiannya berkata, "Kami tidak pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah. Kami menghasut Sultan untuk membunuhnya, tetapi apabila dia berkuasa, dia malah membela dan menyelamatkan kami." Adakah anda berminat untuk mengetahui tentang isi kandungan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang menjadi punca perdebatan besar ini? Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah antara karya paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Nama Wasithiyah diambil sempena seorang hakim dari bandar Wasit yang meminta Ibnu Taimiyah menulis ringkasan akidah sebagai panduan buat keluarganya. Walaupun kitab ini kecil, ia menjadi punca perdebatan besar kerana Ibnu Taimiyah merumuskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan pendekatan yang berbeza daripada aliran arus perdana pada waktu itu. Berikut adalah 3 isi kandungan utama yang mencetuskan kontroversi. 1. Penetapan sifat Allah tanpa takwil, ithbat. Ibnu Taimiyah menekankan bahawa setiap sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis mestilah diterima seadanya mengikut keagungan Allah. Pendekatan beliau menggunakan kaedah tanpa takwil, tanpa tatil, tanpa takif, dan tanpa tamsil. Punca konflik, ulama Asy'ariyah pada masa itu menganggap pendekatan ini berbahaya kerana boleh membawa kepada fahaman bahawa Allah menyerupai manusia. Mereka lebih cenderung menggunakan takwil. 2. Isu Allah di atas Arash, Al-Ulu. Dalam kitab ini, beliau menegaskan bahawa Allah berada di atas arashnya, tinggi di atas segala makhluk. Pandangan beliau membawa banyak dalil Al-Quran yang menunjukkan Allah berada di atas. Punca konflik, pihak lawan berpendapat bahawa Allah tidak bertempat dan tidak boleh dikatakan berada di atas atau di bawah, kerana bagi mereka, menetapkan arah bagi Allah seolah-olah menghadkan zat Allah di dalam ruang. 3. Sifat Al-Quran bukan makhluk. Beliau menegaskan bahawa Al-Quran adalah kalamullah yang hakiki, yang didengar dan diucapkan, bukannya makhluk. Punca konflik, walaupun hampir semua ahli sunnah setuju Al-Quran bukan makhluk, perincian Ibnu Taimiyah tentang huruf dan suara dalam kalam Allah dianggap terlalu literal oleh sebahagian ulama lain. Uniknya tentang kitab ini, Ibnu Taimiyah mendakwa beliau tidak membawa ajaran baru, sebaliknya hanya menyusun semula apa yang dipegang oleh para sahabat dan imam 4 mazhab. Semasa perbicaraan di Damsyik, beliau mencabar para ulama yang menentangnya dengan berkata, "Aku beri tempoh 3 tahun. Jika kalian dapati satu huruf pun dalam kitab ini yang menyalahi kata-kata salaf, aku akan tarik balik semua tulisanku."
Tiada siapa yang dapat menyahut cabaran itu dengan bukti daripada kata-kata salaf pada waktu tersebut. Sehingga hari ini, kitab ini masih dipelajari secara meluas di seluruh dunia, terutamanya di institusi yang mengikuti aliran Salafi. Adakah anda ingin tahu bagaimana reaksi orang awam di Damsyik ketika melihat Ibnu Taimiyah dibawa ke penjara buat kali terakhir? Reaksi orang awam di Damsyik ketika Ibnu Taimiyah dibawa ke penjara buat kali terakhir pada tahun 726 H adalah satu detik yang sangat menghiburkan dan penuh emosi dalam lipatan sejarah. Berikut adalah gambaran suasana pada waktu itu. 1. Kesedihan dan isak tangis rakyat. Apabila perintah penangkapan dikeluarkan oleh Sultan dari Mesir, Ibnu Taimiyah dijemput dari rumahnya untuk dibawa ke penjara Qal'ah. Catatan sejarah menyebut bahawa jalan-jalan di Damsyik dipenuhi oleh orang ramai yang ingin melihat beliau buat kali terakhir. Ramai orang awam, anak murid, malah orang miskin yang sering dibantunya menangis teresa-esak melihat guru mereka dibawa sebagai banduan. 2. Ketabahan luar biasa Ibnu Taimiyah. Berbeza dengan kesedihan orang ramai, Ibnu Taimiyah sendiri menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Beliau tidak marah atau melawan. Salah satu ungkapan beliau yang paling masyhur dalam sejarah Islam diucapkan ketika beliau masuk ke dalam kubu penjara tersebut. Apa yang musuh-musuhku boleh lakukan terhadapku? Syurgaku ada di dalam dadaku. Jika mereka memenjarakan aku, itu adalah peluang bagiku untuk berhalwat. Jika mereka membunuhku, itu adalah syahid bagiku. Jika mereka mengusirku dari tanah airku, itu adalah pelancongan bagiku. Beliau memandang penjara bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai hadiah daripada Allah untuk beliau berehat daripada kesibukan dunia dan fokus menulis serta beribadah. 3. Penghormatan terakhir yang luar biasa. Kemuncak reaksi orang awam berlaku 2 tahun kemudian apabila berita kematian beliau tersebar dari dalam penjara. Walaupun beliau meninggal sebagai banduan. Pasar ditutup. Kedai-kedai di Damsyik ditutup secara sukarela oleh peniaga sebagai tanda berkabung. Lautan manusia, jenazah beliau dibawa dari penjara ke Masjid Umayyad. Sejarawan menyebut bahawa ini adalah antara perhimpunan manusia terbesar dalam sejarah Damsyik. Wanita, kanak-kanak, dan lelaki memenuhi setiap ruang jalan sehingga keranda beliau terpaksa dibawa di atas bahu secara bergila-gila. Solat jenazah gaib. Solat jenazah gaib dilakukan untuk beliau di bandar-bandar jauh seperti di China dan Yaman, menunjukkan betapa luasnya pengaruh beliau walaupun beliau mati di sebalik jeruji besi. Kesimpulan sejarah. Peristiwa ini membuktikan satu perkara, walaupun pemerintah dan segelintir ulama istana mungkin tidak menyukainya, hati rakyat terbanyak pada waktu itu tetap bersama Ibnu Taimiyah kerana integriti dan keberaniannya dalam mempertahankan prinsip ilmu yang beliau yakini. Adakah anda ingin saya kongsikan doa atau ayat terakhir yang dibaca oleh Ibnu Taimiyah sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir di dalam penjara tersebut? Saat-saat terakhir hayat Ibnu Taimiyah di dalam penjara Qal'ah, Damsyik, adalah satu pengakhiran yang sangat menyentuh hati. Beliau menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan yang sangat tenang dan penuh dengan ketaatan kepada Allah. Berikut adalah catatan sejarah mengenai saat-saat akhir beliau. 1. Ayat terakhir yang dibaca. Ibnu Taimiyah menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali bersama adiknya, Zainuddin, yang turut menemaninya di dalam penjara. Menurut catatan anak muridnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah sedang membaca Al-Quran apabila beliau sampai ke ayat terakhir dalam surah Al-Qamar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang sangat mulia dan di tepi sungai-sungai. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Dikatakan bahawa sejurus selepas membaca ayat yang menceritakan tentang kedudukan orang bertakwa di sisi Allah yang Maha Berkuasa itu, beliau pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. 2. Keadaan rohani sebelum wafat. Sebelum beliau meninggal dunia, pihak berkuasa telah merampas semua kertas, pen, dan dakwat miliknya supaya beliau tidak dapat menulis lagi. Walaupun beliau sangat sedih kerana tidak dapat menulis ilmu, beliau berkata, "Sesungguhnya Allah mahu aku menghabiskan waktu ini hanya untuknya."
Beliau memaafkan semua orang yang pernah memfitnah dan menyakitinya. Beliau tidak menyimpan dendam sedikit pun kepada para ulama yang menyebabkan beliau dipenjarakan, malah beliau mendoakan kebaikan untuk mereka. 3. Doa yang sering dibaca. Sepanjang hayatnya, terutama ketika menghadapi kesempitan dan ujian berat, Ibnu Taimiyah sangat melazimi doa dan zikir. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Apabila beliau wafat pada malam Isnin, 20 Zulkaidah 728H, berita itu tersebar dengan pantas. Pengawal penjara sendiri menangis, dan orang ramai berkumpul di pintu penjara untuk memberi penghormatan terakhir. Walaupun beliau meninggal sebagai banduan, jenazahnya dimandikan di dalam penjara dengan penuh hormat sebelum dibawa keluar untuk disolatkan oleh ratusan ribu rakyat Damsyik. Kisah beliau menjadi bukti bahawa kebenaran ilmu tidak dapat disekat oleh tembok penjara, dan kemuliaan seseorang itu terletak pada keteguhannya dalam prinsip agama. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan gambaran yang jelas tentang ketokohan beliau.